Hai guys, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita cuti sebab apa? Sebab kita nak pasang awning ni lah, retractable awning daripada company M&N French fabric awning, nampak? So kita buat dengan company ni supaya nanti apa, kalau orang nak duduk luar ke tak ada tempias lah, kalau lah kita nak pasang meja. Kalau tak cukup staff, kita takkan letak lagi apa, meja dekat luar. Selagi tak cukup staff, kita takkan letak. So boleh nampak logo dah? Cun tak cun? Gempak tak gempak weh. Dah hujan ni weh. Okey, gempak tak gempak? Kita ada Oppa Zuzu kat sini. Sebab sekarang cuaca kan tak menentu. Asyik hujan panas, kadang hujan lebat, banjir. So dia mengganggu juga untuk kita masak. So insya-Allah lepas kita dah ada awning ni, dah takkan mengganggu lah kita nak masak macam mana. Alright. So hari ni kita cuti, hari Selasa. Jangan datang, tolong jangan datang. Okey. So besok Rabu kita akan buka macam biasa daripada pukul 12.30 hari sampai pukul 11 malam. Alright. So jemput-jemput singgah, insya-Allah kita akan upgrade satu persatu kita orang punya kekurangan lah. So di mana kekurangan kami minta maaf. Sebab kami pun baru buka dekat 2 bulan, masuk 2 bulan dah, ni bulan kedua. So harap hari-hari yang mendatang ni korang akan nampak kita orang punya improvement lah. Daripada tak ada awning, dah ada awning. Daripada orang tak boleh nak bayar pakai kad, sekarang orang dah boleh bayar pakai kad. So apa lagi kita nak upgrade lepas ni? Meja luar tu ambil masa sikit lah. Kena tunggu staff dulu. Selagi staff tak cukup, tak boleh. Alright. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye.